Allah putih muka aku. Mbak, dekat RP tadi, semua makanan Ikmal tak boleh makan. Ikmal tak boleh makan lemang. Keropok tadi dia orang baru goreng. Lepas tu ayam tadi dia orang beli ayamnya pedas. Ikmal tak boleh makan. Malam ni tadi mem janjikan dia nak buat live kan, kejap kan. Ikmal nak buat live sekejap je. Ikmal nak terangkan pasal Ikmal cakap pasal grup muda Ikmal Nations tadi tu. Siapa yang ada dalam grup Ikmal Nations New Gens tadi, Ikmal ada berita yang dia boleh jadi berita buruk, dia boleh jadi berita yang best sebenarnya. Ikmal tak makan pedas ke? Ikmal sebenarnya makan pedas. Tapi bila Ikmal nak bekerja besok, Ikmal tak boleh makan pedas sebab perut Ikmal sensitif dengan pedas. Mulut Ikmal boleh makan pedas, perut tak boleh. Okay. Lemang pun tak boleh. Angin Ikmal ada GERD. Okay, akak masuk dulu. Ikmal nak terangkan. Kak Noe. So akak-akak, kepada yang tak punch card lagi, akak boleh punch card dulu. Dan start daripada hari ni, untuk Raya punya kempen, setiap gift Raya kempen dia akan double. Dia akan jadi double. Okay, kejap lagi Ikmal nak bagi tahu apa yang sepatutnya berlaku pada hari ini, ataupun pada hari besok lah. Pada hari ni lah, sebab kita dah masuk hari baru kan. Okay, sabar jap. Sekejap kak. Amat. Kejap tak kak, Ikmal tengah kunyah. Lapar sebenarnya. Ikmal tengah order makanan. Kakak masuk dulu. Okay. So yang tadi tu, ini kalau yang tak masuk lagi tu, akak sampaikan je lah nanti ya. Amoy! Amoy, terima kasih. Kepada yang tak punch card lagi, boleh punch card dulu. Akak boleh punch card dulu. Ikmal terangkan dulu apa yang tadi. Ini Ikmal live sekejap ya. Apa yang tadi sepatutnya berlaku. Okay, cerita dia macam ni. Hari ni 31 Mac, TikTok Live Malaysia ada kontak Ikmal buat kali kedua. TikTok Live Malaysia kata sepatutnya, okay, sabar dulu. So untuk hari ni 31 Mac, Kak Syikin terima kasih, Kak Syikin terima kasih. Sepatutnya hari ni 31 Mac, okay, masuk je hari ni. Gift Raya untuk kempen, kalau walaupun bagi satu ketupat, dia jadi double point. Okay, so untuk mendoublekan point ni lagi, dia kata kena main dalam PK macam Ikmal main dengan Ilham tadi lah. Kena main dalam PK. Okay, so point kita akan jadi lagi banyak. Okay, so diorang nasihatkan kebanyakan daripada influencer ataupun content creator akan push besok pukul 11, daripada start pukul 10 malam sampai pukul 12 malam untuk kejar ranking pertama. Ranking pertama akan dapat naik billboard dekat area KL. Lepas tu 10 hari bulan akan dapat trofi naik atas pentas dan ada media cover lah. Okay, itu dia punya benefit lah. And then sepatutnya hari ni 31 Mac, Ikmal kena live bersama Alpha, kumpulan Alpha yang tengah famous tu lah, yang menari-nari, yang menyanyi dekat Malaysia tu lah. Sepatutnya pukul 9 malam sampai pukul 11. Tapi besok ataupun hari ni pukul 9 sampai pukul 11, Ikmal patutnya kena itulah open house Raja Perfume. Jadinya Ikmal terpaksa tolak battle tu, PK. TikTok Malaysia nak PK-kan Ikmal dengan Alpha, tapi tak jadi sebab Ikmal ada open house Raja Perfume daripada pukul 9 sampai pukul 11 kan. Jadi tak boleh. Itulah dia punya berita. Jadinya TikTok Malaysia cakap, TikTok Live Malaysia kata, Ikmal punya manager tadi kata, daripada pukul 10 sampai pukul 12, kebanyakannya diorang akan push. Maksudnya kebanyakan creators akan push untuk dapatkan top 1. Sebab besok dia kata double point.
termasuknya hari ni lah akan adanya bonus point. And then lagi banyak waktu kita main dalam PK, macam Ikmal lawan dengan Ilham tadilah. So jadinya Ikmal besok lepas je habis open house Raja Perfume, Ikmal akan terus bergegas balik ke rumah dan terus kita kejar ranking. Ikmal akan off live, kita kejar ranking. Kalau akak-akak semua nak. Kalau akak-akak tak nak, Ikmal akan biarkan je lah. Maksudnya Ikmal terus berada di event lah. Ikmal tak tahu besok event habis pukul berapa, tapi 9, 10, 11, mungkin 11 atau 12 baru habis. Lepas tu tadi TikTok manager kata kalau boleh you jarakkan you punya point. Maksudnya you jarakkan you punya point. Ikmal cakap saya ada waktu free petang sahaja. Lepas tu manager TikTok live kata you boleh buat petang tu, tapi you jarakkan dulu. You jarakkan you punya dengan yang nombor 1. Macam tu. Sekarang Ikmal tak sure lah kak. Sekarang Ikmal nombor berapa? Tapi fikir dengan Alfa, Ikmal dah minta petang tapi tak dapat. Sebab dia kata artis hanya free 9 sampai 11. Ikmal cakap boleh ke daripada pukul 3 sampai pukul 5 ke 3 kan? 2 jam kan? Itulah sekarang tengah bonus point. Ikmal tak sure macam mana, tapi macam tu. Itu adalah bad news and good news dia. Sebab tadi Ikmal nombor 1 dua-dua kan. So Ikmal rasa besok Ikmal akan live start pukul 3. okey tak kak? Ikmal start pukul 3. Lepas tu kita main fikir dengan Ilham macam semalam. Kita kejar waktu tu. Sebab kalau lepas open house Raja Perfume, Ikmal boleh bergegas, boleh berlari. Tapi Ikmal rasa dah pukul 11.30 ataupun 11. Itu paling cepat Ikmal boleh buat. Sebab besok open house kat Kelang. Kelang dengan rumah Ikmal agak jauh. Besok kita dalam kereta, internet tak okey. Tak sempatkan masa tu kan. Betul. Dan diorang kata kebanyakannya akan push last minute. Diorang akan betul-betul push last minute waktu tu. Sebab start daripada hari ni memang dah double point and bonus point. Jadi Ikmal kena rushing lah besok. Kelang memang jauh betul daripada sini. Daripada tempat Ikmal sangat jauh. Push petang okey kot, tapi kena gap jauh. Yes, betul. Ikmal tak nak ganggu akak semua malam ni. Sebab Ikmal sangat bersyukur tadi dah 200k views MV Abibila. Itu hadiah yang paling best Ikmal boleh bagi dekat mem tadi. 200k sebab muka dia ada dalam tu. Jadi aku macam aku bangga. Sangat bangga. Ikmal sangat bangga tadi. Ikmal tengok je muka dia. Itu adalah hadiah yang Ikmal boleh bagi dekat dia. Sebab muka dia ada dalam tu. Dia the main character dalam MV Ikmal. Jadi ni Ikmal rasa tu hadiah paling best Ikmal boleh bagi kat dia tadi. 200k tu pun muka dia dah macam macam tu kan. Jadi Ikmal tak nak ganggu akak-akak semua tadi. Akak-akak semua baru lepas menjerung. Abang-abang semua, adik-adik semua baru lepas menjerung. Semua penat. Besok ada yang nak pergi kerja lagi. Jadi Ikmal tak nak ganggu. Cuma Ikmal nak sampaikan maklumat saja. Sebab tu Ikmal kata 10 minit saja Ikmal nak buat live. During event Ikmal akan buat live. Cuma Ikmal tak akan dapat fikir. Sebab waktu event Ikmal nak settlekan, Ikmal nak bawa akak-akak yang tak dapat pergi, ataupun jurung ataupun semua yang tak dapat pergi merasai event lah. Tapi waktu pun kalau ada orang nak pump waktu tu pun tak ada masalah. Tapi Ikmal akan entertain orang yang tak dapat pergi dalam live. Esok Ikmal akan buat live. Ikmal akan charge info semua awal-awal. Ikmal akan buat live daripada mula event sampai habis event. Jadinya kemungkinan besok Ikmal akan buat 3 kali live. 1 kali live petang start pukul 3 sampai insyaAllah pukul 5. InsyaAllah pukul 5. 3, 4, 5, 2 jam. Kak Siti Norin, Kak Firana, thank you. Adam, thank you dah. Juga tu. Kemungkinan Ikmal akan 3 kali live. Pukul 3 sampai pukul 5. Lepas tu Ikmal bersiap. Sebab call time Ikmal pukul 6. Kena dekat sana. Tapi tengok macam mana traffic jam. Lepas tu waktu live, waktu event Ikmal akan buat live lagi. Kemungkinan 2 atau 3 jam. Okey, lepas tu Ikmal balik. Kak Amul, terima kasih Kak Amul. Terima kasih. Time tu artis lain tak ada ke apa ni? Siapa make up Hazan tadi live? Tadi Kak Fatin make up Hazan. Fikir Jemal dengan Adam dengan Adam time event tak payah cakap. Tapi nanti kalau tu kesian kakak-kakak semua yang tak dapat pergi. Sebab Adam besok ikut juga.
Ikmal nak semua yang tak dapat pergi, at least dapat tengok apa yang ada dekat live. Esok insyaAllah Mem pun akan live juga macam tu. Nanti pandailah Mok ke Tacha ke G akan jaga bahagian telefon Mem. Sebab esok kita open house. Jadi ni Ikmal nak semua orang rasa open tu. Maksudnya semua orang dapat pergi, walaupun tak ada dekat tempat tu lah. Okay. Sebab itu antara macam last juga gathering yang kita boleh ada sama-sama. Ilham pun ikut. Last juga kita ada gathering sebelum berlakunya event-event yang itulah. Ya. Betul. Time tu pun siapa yang orang kata nak push time tu boleh push time tu. Habis je Ikmal memang terus shoot balik. Kalau Ikmal dapat balik pukul 11 lagi okey, Ikmal terus on dekat rumah. Kak Do, thank you Kak Do. Ya, aku punya apa ni, macam semangat nak bertempur tu. Kemain semangat bertempur. Esok Along ada, Adam ada, Ilham ada, Ikmal ada. Okay, Mem, Ikmal rasa Mem ada. Mem memang kena ada lah. Mem ada, Tacha ada, Mo ada, G ada. Esok ada, dia semua ada. Esok kan kita open house kan. Orang lain ganti lawan fikir dengan aduh dia, thank you. Kak thank you Kak Ifat Nisa, terima kasih. Kak tengok Kak Noi, thank you. Kak Noi, nama mak saya. Esok live pukul berapa ke tu? Okay, besok live jadual ni Ikmal akan live start pukul 3 sampai pukul 5. Lepas tu start rumah terbuka tu Ikmal tak sure pukul berapa, pukul 8 atau pukul 9. Start je Ikmal start. Bawa wifi sekali ketua. Baik, Ikmal akan start je event, Ikmal start juga. Habis event Ikmal stop. Ada waktu Ikmal shoot balik, Ikmal start balik kat rumah sampai pukul 12. Itu saja. Apa ni Kak Sipi nak akak tak ada esok lah. Kak Pinat tak ada besok? Bukan Kak Pinat dapat ke? Jangan drive laju-laju. InsyaAllah tak laju-laju. Esok Ilham bawa kereta, katanya dia nak bawa kereta. Okay, itulah newsnya. Apa ke tu? Itulah newsnya. Itu news dia daripada TikTok Live Malaysia. So kalau dapat layak, dapat menang nombor 1, 10 hari bulan 4, hari penganugerahannya, dapat naik pentas, trofi. Lepas tu ada media cover lah. Ada media-media datang. TikTok Live Malaysia punya event besar lah. Time tu kita dapat trofi. Kalau nombor 1, kalau nombor 1 media cover, naik billboard. Dan trofi tu bukan Ikmal punya. Trofi tu akak-akak semua punya. Ikmal ni di belakang je sebenarnya. Maksudnya yang mendapatkan trofi tu bukan Ikmal. Yang mendapatkan trofi tu akak-akak semualah yang menekan. Jadi ni itu akak-akak punya. Sebab tak ada yang ni, tak ada akak-akak semua, tak adalah saya pegang tu. Tak ada, saya cuma memegang sahaja. Terima kasih Kak Syikir. Ya betul, itu semua kemenangan bersama. Maksudnya bukan Ikmal punya. Itu semua akak punya. Daripada bawah sampai atas, itu semua akak punya. Okay, so itu Ikmal punya plan Ikmal lah. Sebenarnya kita tak boleh nak cerita plan dekat live kan, tapi senang cerita macam ni lah. Cerita ni Ikmal nak cerita. Diorang pun mesti diorang ada plan diorang kan. Yang nombor 1 ataupun nombor 3 mesti ada plan. Sebab besok kebanyakannya diorang akan push habis-habisan start daripada pukul 10 malam sampai pukul 12 malam. Sebab besok memang bonus point. TikTok Live Malaysia kata kalau nak point lagi besar, main waktu fikir macam Ikmal dengan Ilham tadi tu. Waktu tu lagi berdesuk-desuk kita punya point. InsyaAllah tu yang kita boleh jarakkan. InsyaAllah kita boleh jarakkan daripada pukul 3 petang sampai pukul 5. 2 jam. 3, 4, 5. Okay. Apa ni? Fikir sekejap 2 atau 3 round ke tu. Kalau tak nanti nak kerja nombor 1 tu payah. Ya Allah Kak, aku tak nak tidur ke? Sumpahlah Kak, aku tak nak tidur ke? Saya ni sebab tadi akak semua baru menjerung. Jadi saya tak nak ganggu. Saya nak macam okay, malam ni chill dulu dengan ada nak streaming lagi. Banyak sangat task kita ni sebenarnya. Banyak sangat tasknya. Saya macam aduhai. Kejap Kak. Selepas tu saya takut Mem buat live. Kejap-kejap lagi kan Mem nak buat live. Saya tak nak ganggu dia. Fikir je dengan Ilham tengah mandi. Kejap saya try cari orang yang biasa-biasa. Kejap. Kejap
Okay, saya try. Kejap. Kak esok. Besok je lah. Kak, besok lah, Kak. Akak penat ni. Saya okey lah akak tu. Leron tak apa lah. Leron tak apa. Ataupun ada yang betul-betul ni kot. Yang ni lah. Raiden. Okay. Kita try satu dulu. Selamat malam Ikemah. Selamat malam. Sorry kau ganggu. Alamak, abang ni belum tidur lagi. Belum tak. I nak tidur. Tapi akak-akak ni paksa I fikir. Sebab malam-malam tak. Untuk gift raya. Untuk apa? Oh, kamu ada kerja untuk event? Kerja untuk event gift raya. Kita fikir santai. Bila event dah habis? Esok Santai. habis. Nanti santai sampai 80,000 macam mana? Santai je Reda. Serius. Kita santai je. I nak fikir dengan adik I dia tengah mandi. Ya ke? Boleh. Wow, sedapnya 45. 45? Apa? Sedap. Oh, okey. Reda nak Sedap. kumpuk korang. Lalu. Kan dah cakap santai, dah keluar bubu lagi. Tak tahu dia orang yang keluarkan. Dia orang semua sini tangannya. Kak Cendol Gula Melaka, terima kasih. Faham. Okey. You tahu tak Reda Ni tadi? cakap santai. Wow. Tak cakap santai tapi tak santai pun. Wow. Masuk bumbu lah. Wow. Masuk bumbu Raiden, you boleh nyanyi tak? I boleh nyanyi lagu Melayu je. Kenapa? Tolonglah Raiden nyanyi lagu Melayu. Lagu Melayu. You rasa macam okay, you so expert nyanyi lagu tu. Kalau dekat mana-mana orang minta you nyanyi, you boleh nyanyi. Ya ke? Boleh je. Boleh. Betul. Okey. Lagu Melayu ah. Wah, sumpah tak santai. Okey. Dah tahu I mungkin lagi bila nanti I nak jumpa Raiden nanti later nanti lah. Bila kamu datang KL? I memang kat KL. Mana? Ada kat KL lah Raiden. Sekarang? Thank you. Ya. Sekarang. Oh, you tak ada kat Kuantan? Thank you. Siapa ni? Takkanlah dia Cruella pun bagi. Santai je Kak. Sumpah santai je sampai 40,000 korang. Astaga, ni kenapa ni? Raiden nanti I nak ajak you buat trend Habibila. Boleh je, jom sekali. Bila kamu free? Besok saya besok saya tak free. Siapa dah besok free dah. Nanti kalau saya free nanti Ikmal DM. Okey, boleh. Jom. Raiden pandai menari. Ya, saya dancer. Raiden pandai menari. Oh, tak apa. Kau nak nombor berapa dekat ranking sekarang? Tadi nombor 1, sekarang jatuh nombor 2. Ikmal nak tidur dah. Nak suruh dia orang tidur. Dia orang paksa. Tak apa. Okey, lagu Melayu. Nak lagu Melayu apa-apa pun boleh. Pernah tak Raiden host kena paksa fikir? Tak apa, sebab kan kamu belum kerja event, so tak apa. Okey, tak apa. Oh, okey. Tak, Kamu nak Raiden nak kerja nyanyi. event tak apa. Okey. Okey. Lagu pendek je. Okey. Okey. Ada tahu. Matilah nak. Setengah pagi jam locengku memeki dan menyanyi, masanya telah pun tiba untukku tinggalkan lagi semua yang tercinta, beraku tawa. Kak. Ikemah, Raiden, siapa lose? kamu tak beli wifi ke ni? Cinta ke? Serius, kamu Siapa lose?
Tak tahu, tak tengok. Tak kena fikir balik baru tengok siapa kalah. Kenapa kamu tadi terkeluar? Habis win tu. Kenapa tadi kamu keluar? Why? Astaga, ni kenapa ni? Lagging. Kesian win tu hilang macam ni. Alamak. Oh my god, Kak Di, win tu hilang sebab lagging. Alamak. Weh, rugi. Yalah. Sebab kamu keluar, kamu terkeluar. Bukan saya terkeluar tau. Kamu terkeluar, so tiba-tiba. Alamak. Dapat 40 bukan ni, bukan dapat ni. Ni sebab dia lagging. Abang, kenapa? Alamak, kenapa ni? Ni jangan pensan tau. Ni kena pagar hospital ni. Tak sangka dia Alamak, 45 tu Memang hapus macam ni. Matilah nah, ni hapus macam ni. Apa? Aku dah stop. Tisu dekat sini, tisu dekat sini. Jom. Bye. Jangan nangis. Tisu dekat sini. Kat sini. Di sebab tadi lagging, di phone lagging. Rugi gila weh. Kak, akak tak marah kan? Akak tak marah kan? Kak, Kau nak lagging. Ni memang lagging kak. saya tak kisah saya. Akak tak marah kan? Kesian Akak tak lah. marah tak? Tak apa. Akak tak marah tak apa ya kak ya? Siapa yang bagi kemaman sama tak marah ya? Kesian dia kak. Macam mana? Oh my god. Okey. Okey. Tak apa. Kamu dah kumpul win tu berapa lama? 2 hari kot. Astaga. Kejap 2 hari 45 win? Semua kot. Faham Itu nak akak tahu. I see. Jadi you tahu kan I fikir macam mana biasa I kalahkan. Jadinya I tak tahu. Tak kira win pun sebab Tak kira. biasanya I memang kalah. Tak apa. Cari balik je. Tak apa. It's okay. Just find back. Cari balik je. Apa ni? Tak apa. Ya Raiden, senang je Raiden cakap ya. Kamu kuat gila weh. Macam mana kamu kuat gila? Santai-santai tadi 40,000 santai. Yang tu kira santai. Wow. 4 pecahkan santai sampai 40,000. Wow. Bro, hello. Biar apa, kumpul balik je. It's okay. Ada rezeki tu. Dah dapat balik je. Tak apa. Jangan risau. Ya. Okay. Ya. Astaga, dia memang kecewa orang. Tak, tadi yang gift tadi point kita kira ke Raiden? Kira. Masih kira dekat dalam ranking. Kira. Cuma je kamu hilang win tu je. Okay. Masih kira dekat dalam ranking tu. Cuma je win tu kesian lah tu. Kak. Kesian je. Aku minta maaf tahu kak tu semua salah internet. Ya. Beli wifi baru ni. Tu semua salah internet. Ya Allah kak. Ikmal, akak jangan marah kak ya. Serius. Ikmal tak... Alamak, ya. Tak apa. Kita nangis sekali. 85 weh. Kena hapus macam ni. Hilang macam tu je. Ya, tak apa. You datang KL untuk raya ke ataupun datang kerja? Kerja. I see. Okay. Jom. Okay. Ada. Okay. Oh my god. Kak Ikmal nak jumpa saya. Gembira lagi. Tak ada. Buat Hazan dia pun dekat KL ke? Hazan memang kat KL. Oh. Tapi Hazan win dia tak hilang. Win I hilang. Apa? Kamu boleh dapat jumpa dengan sayang kamu. Ya, tak apa. It's okay. Kamu memang ada sayang. Saya pun tak ada sayang lagi. Kenapa suruh tak cari? Susah nak ingat sangat cari sayang ke sekarang. Raiden, you like Sama umur dengan Iba dah korang. Sama orang umur. Korea apa semua you boleh cari lah. Semua tak nak saya. Sebab dia orang cakap muka saya macam budak-budak sekolah. You boleh misai, you boleh janggut Misai, semua. misai. Kalau aku misai, aku jadi macam ni tau. Okey lah. Suka.
Okey kan? Kelakar kan. Kau nak ni Raiden memang ada misai ah. Ni rasa ni nampak kacak ke ni teruk. Oh my. Matilah nak. Astaga, thank you Sherry, thank you guys. Kak, thank you so much Kak. Kak Cik Pida dapat booster. Kak Shikin, thank you. Kak Naurasha, Kak Aisyah, Kesan dia 45 win tu terus hapus macam. Kalau Kak Shikin, Thank you guys. Lahar, thank you. Raiden. Okay je, cuma risau you je. Dua kali fikir je dia kata. Dua kali je. Lepas tu dia suruh tidur dulu. Oh, faham. Tak, Kak sekarang ke mana? Nombor berapa Kak? Main 45 kali. Oh, kamu dekat event ranking Raya kan? Raya event tu. Kejap. Macam mana nak tengok Raiden? Go. You dekat Go kan? Oh, you dah nombor 2 sekarang. Sekarang masa bonus. Sekarang masa double. So kalau mereka gerakkan gift Raya tu ada kali 2 sekarang. So macam mana? Macam mana Raiden tengok? You kena tekan atas kat notice. Kanan atas ada Raya finale. Ya. Tekan dekat masuk tu, you dekat Go ranking. Kak, thank you Kak. Ya Allah, saya tak dapat tengok akak bagi. Ni sekarang I nak bagi Ikemah family tahu tu. Sekarang korang nampak macam nak nombor 2 selamat, tapi nanti takut hujung-hujung nanti semua Cina host tu PTC kuat. Dan dekat malam nanti sebelum malam pukul 12 I dah kena banyak kali sebab saya pun kerja event ni. Biasa tu banyak Cina host tu diorang akan pump last minute so. Dia akan pump. Dia orang strategi dia orang. So kena hati-hati ya. Betul-betul Raiden. You ingatkan? I baru ingat. Event 10 hari bulan tu hari raya campur dengan tahun baru Cina punya raya. Kan ya. Betul. Oh sebab tu host Cina ni kebanyakan yang dekat ranking tu semua Malaysian ya. Ada yang Malaysia, ada yang Malaysian celup. Maksudnya? Ya, ada yang Malaysia celup. Ya. Maksudnya ada yang Malaysian celup. Ini celup tahu tak? Celup. Orang semua Malaysian yang masuk. Semua host dekat Malaysia tu masuk. Tapi ada sesetengah orang bukan Malaysia tapi berlakon jadi macam Malaysia. Datang daripada mana? CHINA. Tapi you boleh bezakan ke yang macam Chinese Malaysian dengan boleh macam korang boleh faham orang Indo dengan orang Malaysia berbeza tu. Memang orang China punya Cina dengan orang Malaysia punya Cina memang berbeza. Macam you macam bagi cara you cakap dengan cara dia orang cakap. Contoh macam saya suka makan. Kalau orang Malaysian punya Cina, Malaysia punya Cina 我喜欢吃东西 ya ni bahasa Cina I suka makan. 我中国人我喜欢吃东西 Oh tu yang sana. Accent tu memang tebal sikit ya, tu. Intonasi dia memang akan tebal sikit ya, intonasi dia. Ya. Ajarlah sikit. You nak belajar apa? 我是请问apa? Macam Bebek apa ni? Ya, apa? You nak belajar? Sikit, I cakap Kak Syikin thank you Kak Nur Hafiz. Kamu boleh cakap bahasa Melayu, saya cakap Cina je. Kamu cakap bahasa je. Saya nak tidur. Saya nak tidur. Okay, dalam bahasa Cina 我要睡觉我要睡觉 Okay, betul. 我要睡觉 saya nak tidur. Wah, santai sampai 80. Wah, mantap korang. Korang mantap gila, mantap. Kalau yang sana? Ya, kalau yang sana 我要睡觉 ya macam tu. Tapi biasanya Malaysia Cina pun campur-campur rojak macam bahasa kita, ada campur bahasa Melayu, bahasa English. Ya, so boleh dengar je ya, sebab orang China tu dia orang tak campur bahasa apa, dia orang guna bahasa Cina, Malaysian Chinese tu campur English, campur Tamil, campur apa-apa pun campur. Dekat dalam macam rojak. Ya. So ya tu berbeza. Alhamdulillah, aku dah nombor 1 ya Allah. Nombor 1 kejap. Tapi kuat pun juga dia orang ni. Nanti nak hati-hati kat malam sahaja. Sekarang okey, tapi ya ada lagi 22 jam kan. So kena live ya, kalau boleh kamu live 24 jam lah. Tak perlu off. Tak boleh. Terus tidur dekat dalam live tu. Ya, nak pergi tandas pun sama.
Mana boleh macam tu Raiden. Mampulah aku. Kenapa? Kau hari ni bonus, so you kena hati-hati kan. Kalau kamu dapat nombor 1, boleh dapat apa? Nombor 1? Ya, kalau kamu dapat nombor 1. Tadi manager kata dapat naik billboard around KL. Ya, lepas tu 10, Ya ke? Wow. 10 of April nanti datang event red carpet. Lepas tu dapat trofi, media cover. So good. Bagus Kan? gila. Thank you. Patutlah semuanya. Billboard dengan red carpet. Wow. Patutlah VVIP semuanya, kan? service. Memang service Thank you. VVIP. Oh my god, thank you. Thank you guys. Thank you orang dapat shadow. Thank you guys. Kak Amoy cantik dapat booster. Mantap. Kak Extra ada thank you. Kak Amoy, Kak Shikin, Kak Fina Lata, Kak Noiza, Kak Shikin, lagi satu laharan dan Kak Rani, Kak Lala, Kak Haniana Masni. Terima kasih. Okay. Nak dapat lagi 3 week, I boleh santai je. Ni 80 ada komen. Okay, last. Ni last Okay, last. So, Last kamu ni, sampai last ni, Kak. dekat KL sampai bila? For now sampai 2 hari bulan. Sebab 2 hari bulan I ada kerja last. Lepas tu nanti I balik Kuantan. Lepas tu nanti kalau ada rezeki I menang, nanti I datang lah. Ya, 10 kalau kamu hari menang boleh bulan dapat tu. lagi, you know. Cacing kamu boleh dapat ni. Nombor cacing 1, tu apa? nombor 1. Cacing tu. Cacing. Tak tahu, abang ni tak tahu ke ni? Alamak. Dapat cacing. Cacing. Boleh dapat duit lah. Kamu nombor 1. Cacing. Ya, thank Ada you, nombor tuan. 1 ada. Betul yang, ke? apa? Bila ke tak tengok MV Ikmal yang baru? I tahu dia dah ada MV tapi saya belum tengok lagi tu. Oh kawan, ada keluar music video baru dah. Sorry, belum tengok lagi. Sibuk. Tapi sibuk. I tak lama tak tengok YouTube lah. So much. Kak Rani, thank you. Kak Rani, Kak Bila, thank you. Thank you. Apa ni, ketua apa ni? Ketua rambut. Ketua rambut macam bulu ketiak. Bukan. Apa ni? Ketua. Betul ke boleh dapat kacing? Tak adalah. Bulu ketiak. Apa ni? Apa? Ya. Okay. Dia tak ada bulu ketiak ke Raiden? I memang bersihkan sendiri. Raiden. Kenapa? Ya, kenapa? Okay. Contoh time Contoh. fikir santai macam ni. Okay, sekejap I nak buat rambut. I santai je. Kamu yang tak santai pun. Tak, Raiden. Kalau kita fikir santai macam ni and then kita guna booster, right? Oh. Kan point kita banyak. Adakah point kita dikira dalam booster tu? Oh, kalau hadiah tu jadi kali 5 tu akan masuk dekat betul, dalam betul. ranking ke tak? Tak. Yang bubu tu, booster tu cuma guna dekat game tapi dia tak akan berkesan dengan event ranking. Event ranking tu kalau pun push tu memang ya. Sekarang ada masa bonus boleh push kau sekarang lah. Jom, let's go. Ikmal family bagi sejuta ni. Kalau tak sejuta korang tak perlu tidur. Gurau je. Jangan macam tu. Janganlah. Kenapa masih sedih ke? 40 first time see Raiden kalah. I memang kalah banyak kali dah. Kenapa dia? Masih sedih sebab 45 tu ke? Tapi thank you tau. Sedap. Oh ya. Gurau je tak ada. Ni. Oh my god. Jaden, I dah nampak you punya colour sebenar. Colour sebenar? Your true colour. Apa colour sebenar? Your true colour. I already see your true colour. Apa ni? Cakap je lah apa? Kak Cendol Gula Melaka. Terima kasih. Ya. Comel badak air. Bukan rambut hijau. Kejap. Kak Norzi, thank you. Kak Nat, thank you. Ya Allah, aku dah tak nampak dah komen dah. Penuh dengan gila. Wah, mantap. Ika macam no family mantap. Ya, thank you, Ege. Tapi dah sekali. Jano family mantap. Jerome. Kak Fina, thank you Kak Fina. Sekejap. 4.76 Kak Sebab dia orang kejar event kat dia orang kejar event, so kuat gila. Ya Allah, Kak Cendol. Terima kasih Kak Cendol. Izin lah, thank you Kak Nazira. Kak Lili, thank you. Baca, you lah. You okay? Alhamdulillah. Ya, aku terkenang lah 45 win tadi tu. Tak apa, boleh cari balik je. Kalau ada rezeki tu boleh cari balik tu. Jangan risau, kenapa? Tak apa, next time Sedap ni kau Raiden, you punya win paling banyak berapa? 99 tambah 99 plus. Ya, pernah. Ya,
I baru 45 hilang, I dah fed up. Ni kali pertama kamu dapat win yang paling banyak ke memang 45 rekod ni rekod baru? Oh, Yes. that's why sebab tu dia memang sedih sangat. Sebab he look very Aiden, sad. you tahu kan I dulu fikir I fikir Ayu I tak pernah menang. Siapa? Tak dengar. I dulu kalau fikir dengan you kan, kalau kita fikir sama-sama lawan Kai apa semua kan. Oh lama mana pernah menang. masa dahulu. Ya, tak pernah menang. So I tak pernah fikir apa pasal win. Sebelum ni memang Kak Kai dia kuat gila sangat dah sebelum ni. Dia memang kuat gila. Dulu kalau Raiden macam tu, Ikmal dekat sini mulut dengan telinga semua keluar. Semua keluar. Semua keluar darah. Thank you korang. Kak, Thank you. kita tidur Kak Cukup dulu Ya, cukup 140,000 dah cukup tidur dah. Thank you guys. Thank you. Terima kasih Jeruk. Thank you. Ya Allah. Kak Nurzil dapat bubuk. Cendol Gula Melaka dapat bubuk. Ya, thank you. Rani, Kak Syikin Aziz, Narasha, Nurain, Haniana. Siapa lagi ni? Kak Fina Lata. Thank you, Kak. Thank you. Apa lagi? Okay, abang kacak jumpa lagi. Thank you so much. Bye, Jaden. Sama-sama. Okay, bye, Good Jaden. luck for your event. Good luck. Alright. Jumpa lagi. Bye. Okay. Kak, win Kak. Adam, win aku Adam. Kak sorry Kak. Kak sumpah saya sangat tak kisah Kak. Tapi yang orang bagi saya tu Kak, ya Allah. Straight kepala otak aku. Kejap. Saya macam tiba-tiba tersentak je. Kak Haniana, thank you Kak Zai. Aku benci Maxis. Dah lah mahal bayar. Oi Lam. Kau gelak? Tak dah cakap. Kehidupan ni macam roda. Sekejap ada kita di atas, sekejap ada di bawah. Aku rasa nak balik wifi tu sekarang. Ketua, hari tu saya pakai Selcom. Okey ke Kak Syikin? Okay. Memang biadab lah Maxis ni. Mahal lah aku mau bayar. Salah pun. Tai, aku punya win tadi 40 lebih tau. Akak-akak ni yang mempertahankan win aku daripada orang-orang durjana yang lain tu tau. Kan dia? Kan ni tak habis nak bawa wifi. Kau okay, kau bayangkan. Okey, tak nak bayang. Okey. Cuba ke. Alah, Wenela. Alah. 40 win tu, dalam tu ada 2 singa. Ada ya Allah, 3-4 singa. 3-4 singa untuk mempertahankan aku punya win tu. Disebabkan mesej tai ni. Hilang macam tu je. Ketua sepatutnya pujuk kami.
Tak, tu yang Ikmal cakap. Ikmal okey. Tapi akak-akak yang mempertahankan tu. Semua kenangan tu hilang macam tu je. Tak. Tukar Unify. Okey, apa plan kita ni? Okey, apa kata esok kita kita buat fikir awal nak kak. Lepas Zuhur. Kita makan buat dengan Ilham. Boleh? 2, 3, 4 ataupun 2, 3, 4, 5. Okay. Lama sangat ambil mampu aku. Aku hidung. Sambung sekarang. Akak agak-agak lah kak. Sambung sekarang. Akak besok kerja kak. Tak boleh lah kak. Saya tak nak. Tak payahlah kak malam-malam ni kak. Uniform paling bagus Dia boleh balik rumah kan? 2 fikir je lagi. Kau diam lah Ilham. Laju. Apa? Mula kau balik tu kan? Kan? Dia balik rumah kau kan? Buka pintu kan? Ni. Tengok ni. Lepas ni internet kita memang laju sangat. Okay? Dengan keyakinan tinggi tu, dia pasang. Dia salahkan pula tu Maxi tu. Kesian dia. Aku siap masuk. Ni siapa pula? Kevin and David ni tak nak. Tak ada mood ni hilang pula 40 lebih win aku. Tak nak. Tak mau. Fikir lagi kak. Aduh aku tak pernah lah aku host kena paksa live. Sumpah kelakar. Lagi 2 je kak Sayang, rasa sayang lagi. Hey, nana jauh rasa sayang. Okey, jom datang pukul saya. Ingatlah diriku walaupun lebih 1000. Lepas tu sumpah tak boleh fokus. Baiklah aku selalu pasti kau turut merasa hadir. Okay, biarlah Raiden tu Kak, ini Akak faham tak saya kesian kat siapa sekarang ni? Saya kesian kat akak tu sebenarnya. Duh. Kak, okey, ni last lepas tu tidur. Besok kita fikir santai. Pukul 2 kita start lepas Zuhur Pukul 2 sampai pukul 4. Sampai pukul 4 ke sampai pukul 5. Dah lah kak. Tak apalah kak, esok kita cari kak. Akak tidurlah kak. Sebersalah saya tak habis lagi ni kak. Sebersalah saya ni. Raiden, sorry Raiden. Alamak, kamu malam ni nak fikir berapa kali ni? Ni lah, satu je dah. Okay, last janji dah last janji. Janji Sama-sama korang, it's okay. I tolong sikit je. Tak apa kan? I kata boleh lawan sekarang. Kalau I dah power, I pun nak lawan sekarang. Besok saya fikir itu. So malam ni I simpan power saya dulu. Kenapa masih sedih sebab 45 tu? Diamlah Raiden. Aku dah You faham tak? Rasa sebersalah dan rasa sedih at the same time. Apa Ikmal boleh cari balik je. Raiden, Kenapa? you buatlah start daripada 2000 berapa? Oh, bila saya mula TikTok? Live hosting 2024. 2024? Yeah, so bulan depan dah naik 2 year anniversary. 2 year anniversary, right? Yeah, bulan depan. Okay. And then you dah pernah sampai 99 plus win kan? Ya, betul. Dah 3 ke 4 kali dah. I start daripada 2020 and I tak pernah capai 40 berapa tadi tu? 40 win tu I tak pernah dapat. Raiden I tak pernah. He said he never get like so many win. Cinta, it's okay. Cuba je Since Ikmal. 2020. Try. 2020. 2020.
Thank you guys. Thank you Jordan family. Terima kasih. Ya ke, it's okay. Dia boleh cuba je. Jangan risau kan. Family akan terkuat. Bagi keyakinan dengan family sendiri. Confident. You need confident. You know, you need confident. Keyakinan. You need confident. Tak apa-apa. Kita jom lagi sekali. Tak apa. It's okay. Kau sana. Sunat, I'm so sad. I nak dengar lagu sedih. I nak tengok drama-drama sedih malam ni. Tak apa. Kuncana. Rencana? Kuncana. Kuncana. Kuncana terleleh. Sakit hati, sakit hati. Okay. Ilham, kau kenapa bagi train? Ilham, bagi gift raya. Bagi ketupat-ketupat. Ya, Kita bagi train. give raya dengan ikimah korang. Jom support. Ya Allah, Ilham, bagi duit. Kau Zaki. Thank you. Thank you guys. Ikmah, I ada cadangan. Kalau kau nak cari 9 tambah win 2, kamu kena perlu jumpa banyak macam host yang random sikit. Random sampai kamu tak boleh tahan tu. Random. I memang tengah cari random baru. Kena cari random. Ya, boleh je, tak ada masalah. Dengan Oppa P, Oppa B, Oppa N pun boleh je. Oppa N, Oppa P, Oppa N. Oppa Nepal, Oppa Bangladesh, Oppa Pakistan. Yang di sikit ada, yang di sebelah sini. Nah, boleh je sikit. Ilham, macam ni buat betul. Raiden PK 45 kali ganti PK tadi. Astaga, I pula boleh tidur lah ni. Saya tak boleh tidur. Oh my god, ya. Raiden sepanjang. Terima kasih korang. Thank you. Oh my god. Oh my god. Ni apa dia? Oh my god. What is this? Oh my god. Kau boy ya. Thank you guys. Thank you Jordan family. Raiden, thank you so much, okay? Dah bersama-sama. Sorry tau tiba-tiba dia punya 45 dia hapus macam ni. Alamak. Tak sangka tiba-tiba ke. Apa? Ikmah, InsyaAllah ada peluang lagi. Boleh kumpul balik je. Jangan risau. Okay, tapi jangan fikir lawan dengan orang yang terlalu kuat tu. Okay, Ikmah, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, tidur bagi tidur Ilham, jap. Okay, masuk. Ya. Wait. Bam. Okay. Tengok ni baru berapa minit. 5 win. Ya Allah, aku cakap tadi aku nak buat live 10 minit tau. Ini dah berapa ni? Berapa? Ini berapa? 48 minit. Mem buat alamak, handphone ni aku mahu buat lah handphone ni. Inilah ada nombor mem kat sini. Alamak. Okey kak. Okey, cerita macam ni. Okey kak, Ikmah tak sedih. Cuma Ikmah nak cakap minta maaf kak, hilang win kita kak. Minta maaf sangat kak, hilang win yang akak pertahankan selama-selama ni. Minta maaf kak. InsyaAllah kita cari balik. InsyaAllah besok kita kalahkan Ilham banyak-banyak. Okay? Esok kita kalahkan Ilham banyak daripada pukul 2 insyaAllah. Okay? Yakin? Malam ni kita rehat dulu kak. Kita rest dulu Okay, kita tengok berapa banyak kita tertinggal besok. Kita tengok dan kita boleh target awal-awal. Okay? Kak, terima kasih sangat kak. Minta maaf kak. Minta maaf sangat. Aduh, aku terkilan orang. Kak, minta maaf sangat. Semoga dimewahkan rezeki, dipermudah segala urusan. Terima kasih untuk 2.5 juta like. Terima kasih untuk yang bagi. Semoga dimewahkan rezeki. Minta maaf kak.